Penduduk bumi, korang dah kena hack dari aku, Adudu. Dan aku adalah Probe. Kami datang nak curi ni. Yeah, mulai hari ini, korang tak boleh tekan lagi butang like dan subscribe ni. Jatuhlah populariti Bobo Boy dan Monster Network nanti. Diam, Michi Bos. Cerita dah start dah. Boleh tidak menunjukkan kekuatan. Sebaliknya, boleh hanya menunjukkan kelemahan. Kekuatan sebenar adalah lindungi kawan. Sama-sama kita hentikan budaya buli. Hai korang! Korang mesti tak sabar kan nak tengok episod baru Bobo Boy kali ni kan? Kita orang pun tak sabar nak tunjukkan korang hasil kerja Monster 3 tahun dari CB Sony sampai ke Baraju. Jadi, Monster nak minta korang tekan butang share sekarang supaya lebih ramai lagi dapat enjoy siri ini secara percuma dan gratis juga. Terima kasih ya. Wow! Wah. Nampaknya kita perlu kembali. Pelajaran teleporter. Teleporter? Macam mana pula ni? Salam perkenalan. Saya Angah. Saya Asyik. Dan saya... Drop the beat. ALONG. 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 Kami dari masa depan. Kamu bertiga dalam masalah besar. Amaran perbelanjaan melebihi hal. Betul tu. Simpan sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Mulakan simpanan dengan ASMB Ninja. Jadilah generasi labu. Terbaik. Papa, kawinlah hatiku. Bila gelisah, Papa ada selalu. Kasih sayang diberi padaku. Papa bawa Fernleaf Special. Fernleaf, kebaikan nutrisi untuk setiap generasi. Misi mereka adalah untuk kalahkan manusia dengan mengubah bumi menjadi dunia game simulasi. Kita perlu selamatkan Fidri dan ekstrak keluar Power Sfera Chamberbond. tengok ni ketik.
Di, boy. Jauh lagi ke tempat meeting tu? Ikut je lah. Tunggu aku, boy. Sedia! Tembak! Ya! Habislah puak salju lepas ni. Dia orang nak guna senjata tu. Kenapa? Ada orang ke? Je kot. Kau ni, jom cepat. Kejap. Kenapa, boy? Kunci kereta aku mana? Kunci kereta? Kau lesen pun tak ada. Aduh, lesen pun aku lupa bawa. Kalau polis tahan ni macam mana? Dah mula lupa dah. Sampai tu. Lama kita orang tunggu tau. Mana tak lamanya. Dia ni buat hal. Maaflah, tak ingat lagi main mana. Tadi keluar kunci pintu tak Gopal. Boy dah mula lupa dah. Ais, kau okey tak? Kau ingat aku ni lemah macam Blaze? Siapa Blaze? Okey semua. Tujuan kita berkumpul ni nak berbincang. Macam mana nak elakkan Puak Bara dan Salju berperang. Kenapa tu, Fan? Maaflah, signal sini tak berapa kuat. Sila teruskan. Tadi kita orang nampak askar bara test senjata. Diorang tembak patang salju. Kuali pun ada nampak askar salju keluarkan senjata. Nampaknya Puak Bara dan Salju dah betul-betul nak berperang. Jangan risau, aku ada bukti yang boleh menyatukan mereka. Nampak ni? Panglima Pairapi dengan siapa tu? Aku rasa itu gambar Panglima Pairapi dan Mas Mawais. Mereka pernah berbaik? Aduh, signal makin teruk. Kita jumpa di puncak bakar beku. Korang bawa dua ketua tu ke sana. Kalau kita boleh bawa pun, boleh ke yakinkan mereka dengan gambar tu je? Jangan risau, aku ada saksi hidup. Aku dah jumpa Tok Taroka. Lain apa yang dia pakai ni? Korang bawa je mereka ke puncak bakar beku. Tahulah kami nak yakinkan mereka nanti. Kita jumpa ke sana. Kita ikut cadangan Fang. Kalau tak, akan ada yang terkorban nanti. Setuju. Tapi kalau fikir tentang korban, pengorbanan seorang guru tu lagi besar. Ibarat lilin yang membakar diri. Harga lilin pun dah mahal sekarang. Nak pakai lampu, bil melambung nanti. Lampu? Weh Gopal, aku tutup lampu tak sebelum keluar tadi? Parah budak dua orang ni. Aduh, kita kena cepat cari cara nak bawa Panglima yang nari dan Tuan Galdo ke puncak bakar beku. Tapi macam mana? Aku punya cara untuk meyakinkan mereka. Tapi caranya tak berapa bersih. MOS kebenaran dalam kenangan. Kat sana tu, Kapten. Mungkin ada alat ganti untuk sistem komunikasi kita. Ayo Jobot. Lagi cepat kita dapat alat ganti. Lagi cepat kebenaran boleh balik pesara. Aduh, pinggan kebenaran. Kat mana kita ni, Jobot? Jom, Kapten. Oi, tempat apa ni? Nampak macam kubur bawah tanah. Kubur bawah tanah? Apa benda semua ni?
Assalamualaikum Bang Bon. Hello. Apa je Papa? Mana boleh cakap dengan robot yang tak dikenali? Kamu tak kenal dia ke? Mana saya kenal? Hai, inilah dia, robot zaman sekarang. Dah mula dah lupa saudara. Dia bergerak lah. Tapi cepat. Saudara! Pergi mana tu saudara? Alamak, saudara mara ni pun bergerak lah. Itu saudara-saudara kamu juga ke? Nyaman betul udara kat sini. Kalau betul apa yang kamu semua katakan, si Gardu tu memang dah melampau. Betul. Berani mereka sembunyikan senjata di puncak ni. Betul kan? Dia sembunyi kan? Betul. Nasib baiklah kami dapat maklumat dari pengintai kami. Dengan maklumat ni, kita akan datang dan rampas senjata mereka. Terima kasih semua. Weh korang. Aku rasa tak sedap hatilah menipu. Kita bagi tahu perkara sebenar je lah. Ikut je lah idea Kuali. Kita tipu ajar je kot. Kita kan nak mereka berdamai je, Mimi. Mimi? Beruntung betul Tuan Gardu. Masa saya kecil-kecil dulu, gunung ni bukit je. Sejak bila kamu duduk sini? Biasalah Tuan Gardu. Ayah saya kan duta. Dah biasa pindah-pindah ni. Jangan layan dia ni. Dia dah mula merepek sebab kurang oksigen. Blaze sama ais, jadinya frostfire. Solar sama duri pula, jadinya sorry. Kalau solar campur... Apa kau buat tu belanga? Belanga? Tak ada apa-apalah. Aku coba-coba resepi baru aja tadi. Maaf Tuan Gardu. Bila kita nak sambung perjalanan ke puncak? Sabar. Buat apa nak terburu-buru? Bukan puncak tu nak lari. Tapi mana tahu pihak barat akan alihkan senjata sebelum kita sampai. Bukannya mereka tahu kita datang kan? Ada antara korang yang beritahu. Monster Galaxy Card, kuasa di tanganmu. Terbaru dari Monster, kini di pasaran. Kumpulkan kesemuanya. Tarik panas! T-Ice is number one. Serang! Go! Mada dada! Fire api! Ice! Mau ice! Berhenti! Hamba, Bobo Boy, sopan. Monster Galaxy Card Pack Blazing Frost kini di pasaran. Bukannya mereka tahu kita datang kan? Ada antara korang yang beritahu. Aku main-main je lah. Korang patut tengok muka korang tadi. Pucat lesi. Memanglah pucat lesi Tuan Gardu. Hampir terbongkar penipuan kami. Mana ada senjata dekat sini? Apa? Senjata tu memang tak ada kat sini. Tapi, dekat atas puncak. Memang dah tak cukup oksigen kawan kamu ni.
sedut oksigen banyak sikit. Hei, nasib baik aku tak nampak kau ke bawah tadi. Okey, dah. Cukup rehat. Jom kita sambung perjalanan kita ke puncak. Kau, jangan cakap apa-apa lagi. Kita rehat sat noh. Piknik dulu. Tapi kita baru je piknik tu. Wait for me tu. Kamu berdua ni muda. Gelah. Tok ni warga mah. Weh, tak boleh. We rest first, okey? Nah, Feng. Aduh, dah 11 kali berhenti rehat. Bila nak sampai macam ni? Feng, mana kau? Aku kat bawah lagi. Naik cepat! Kami dah berjumpa ni! Alamak. Cik dulu, Feng. Separa Garuda Fire! Apa maksudnya semua ini? Sabar Panglima Yanari. Kami boleh terangkan. Jadi kamu memang tipu aku. Tiada senjata dekat sini. Yin lah yang tak bagi saya cakap apa-apa. Siapa budak tu? Muka macam aku. Maaf, itu idea aku. Cerita tentang senjata itu memang rekan saja. Apa? Benar apa yang dia katakan, Yaya? Benar, Panglima. Kami hanya nak cari jalan pendamaian je. Damai? Dengan siapa? Puak salju? Sabar, Panglima. Dengarlah dulu. Nak dengar apa? Mereka ni bangsa pengkhianat. Siapa pengkhianat? Kalau bukan sebab moyang kau, moyangku dah berjaya kalahkan retakah. Kalau berbahas dengan kau, sampai bila pun tak sudah. Kau hanya faham bahasa kekerasan. Mari, kita dua. Duel of Honor. Duel of Honor? Apa itu? Itu tradisi pertarungan 1 lawan 1 antara wakil dari Puak Bara dan Salju. Apabila Duel of Honor bermula, perlawanan hanya boleh dihentikan apabila 3 seorang juara saja dalam arena tu. Aduh, mana Feng ni? Kenapa diam? Takut ke? Takut? Aku ni darah keturunan Mas Mawais. Alamak, kalau kalah ni, keseluruhan puak akan terpaksa menyerah. Jangan risau, Panglima Yanari bukannya lemah. Aku akan tewaskan kau dalam 10 langkah. Ayo ke arena. Sembang! Kalau sembang, gajah pun boleh terbang. Buat apa nak sembang kalau boleh perang? Woi budak, kau jangan menyampuk boleh? Woi, kau siapa ah? Aku kau lah. Kau siapa? Siapa kau nak tanya aku siapa? Wait. Siapa yang gaduh ni? Apa kata korang berdua cantum semula? Nak cantum dengan muka ni? Weh, apa? Muka macam kau ni bersepahlah kat pasar malam. Orang buat cerita rompak baju tidur je lah. Aduh, korang ni. Janganlah gaduh. Sabar. Tenang. Siapa yang bergaduh ni? Kau lah. Oh, aku Weh, kau. Jom kita duel. Marilah. Aku mewakili tanah ayahku sendiri. Boboiboy Ice dari Puak Salju. Sejak bila ini tanah air kau? Baiklah. Aku mewakili moyangku, Panglima Pairapi. Boboiboy Blaze dari Puak Bara. Sejak bila kita ada pertalian darah? Monster Galaxy Card, kuasa di tanganmu.
Terbaru dari Monster, kini di pasaran. Kumpulkan kesemuanya. Masa untuk menjadi adiwira dengan Bobo Boy Watch. Dengan 7 kuasa di tangan, anda juga boleh menjadi adiwira elemental. Lindungi galaksi dari alien jahat dengan Bobo Boy Watch. Dapatkan Bobo Boy Watch di pasaran sekarang. Kuasa di tanganmu. Dapatkan figura Bobo Boy sopan. Kini di pasaran. Tunggu! Jangan masuk hari Ratu! Kalau tak, diulakan! Bermula. Ayah, apa korang buat ni? Korang sini untuk berdamai, bukan bergaduh. Jangan risau, Wiji. Pertarungan ni akan selesai dalam masa yang singkat. Kalau Panglima Yanari perlu 10 langkah, aku cuma guna 7 je untuk kalahkan kau, Ais. Satu. Tinju berapi. Nampak Ais guna jurus tu? Lemah. Lemah? Bukan je lemah, tapi lemah. Parah pembeku. Siapa kata aku dah kalah? Kenapa dengan bawa itu? Rasakan kepanasan yang sebenar. 3 semburan api. What was that? Oh no! Api tumbang dari arena! Hah? Kenapa tu? Itulah tempat Panglima Perapi dan Mas Mawais Pari. Tempat dia unlock dia level 3. Hah? Apa? Bahaya macam ni? Hang kena fly faster nama saya, Feng! Sembunyilah, Ais! Tapi kau tak boleh lari dari aku. Apa? Ini dah terlalu bahaya. Ke tepi kau, Pat! Tunggukan! Jangan, Yaya! Apa beri satu? Kita semua dalam bahaya!
level 3. Cukup, Papa Boy! Berhenti! Itu jika serangan ke-6 kau. Kau memang mencabar aku! Itu... Kau fikir kau tak mencabar aku? Aura Bairapi. Aura Bawais. Bersedia untuk serangan terakhir. Marilah. Sandaranku terindah, teman setia, bersama selamanya, percaya kebolehan diri, bersama kita tempuhi melewati masa yang berarti. Dalam hati kita semangat kian membara, genggamlah tanganku, lepaskan kuasamu. Persahabatan ini takkan ada terganti. Engkaulah pejuang sejati. Engkaulah sandaranku terindah, teman setia, bersama selamanya, percaya kebolehan diri, bersama kita tempuhi melewati masa yang berarti. Bestnya cerita tadi. Bolehlah. Tapi malangnya korang dah tak boleh tekan butang like dan subscribe. Nah, pulang balik. Hempuk butang like dan subscribe ni banyak-banyak kali. Best sangat episod tadi. Tekan perlahan lah. Ada dah lari ya? Kabut! Robot ditangkap. Ayo kita berlari bersama 56 kad robot dan mod mechanized dari pack Mecha Strike. Hero Mecha Mata. Misi mereka adalah untuk kalahkan manusia dengan mengubah bumi menjadi dunia game simulasi. Kita perlu selamatkan Fidri dan ekstrak keluar Power Sfera